Sudah 15 tahun aku menjadi ketua kampung. Tak pernah sekali pun orang menjembar pesta pantai ini. Tapi dia yang mula dulu, Tok. Kalau tunang aku dikacau pun, aku pun marah. Selama kau tak ada, kampung ni aman je. Sehari je kau balik, dah jadi macam ni. Tok rasa jalan yang terbaik, kau tinggalkan saja kampung ni. Maafkan Mael. Mael tinggal di kampung ini. Semua maafkan Mael kerana Mael menyusahkan korang semua ini. Maafkan Mael. Dah Maria, jom kita belah. Maria, Maria. Hei! Hei, Maria! Hei, Maria! Hei, Maria! Kenapa ni, Maria? Mana Maria? Maria! Maria, kenapa kau tidur kat sini, Maria? Ha? Hei, kau kena sengat tebuan ke apa ni? Maria, good morning. How you stay in homestay? Okay. Breakfast. Dah beli dah. Kenapa kau tak kejut aku? Macam mana nak kejut? Aku tidur kat luar, kau tidur kat dalam. Bos, macam mana semalam kejadian? Sakit bau tak? Diorang dah ambil benda tu dari aku. Benda? Diorang dah ambil? Apa yang dia ambil? Siapa benda tak faham? Cerita. Microchip yang aku curi hari tu. Mencuri. Patutlah kena basah, mencuri ni benda berdosa tau. Undang-undang pun marah. Memang tak boleh mencuri. Aku pun naik kereta berlesen pun, tu pun kena marah. Kau mencuri. Dah. Yang cakap banyak, jom kita belah. Aduh. Hei! Ini bukan benda main-main, Aku tengah menyamar untuk membongkar sindiket mencuri data-data tender kerajaan. Faham? Sebenarnya, Mael, aku seorang perisik. Seorang perisik lawa macam ni. Cukuplah kau dengan mencuri tadi. Kau nak tambah pula dengan penipu pula. Nanti lagi teruk jadi ni. Dah kita belah. Aku tak nak cakap banyak lagi. Jom nanti nak. Mai lambung nak zuriat lagi. Baiklah. Mai lambung percaya. Maria berisik.